Kalau rumah tu jiwa, perabot tu lah hati. Dan hati rumah yang paling tenang mestilah dari suasana yang kita impikan. Kali ni nak bawa korang pergi Villa Design Jalan Hang Tuah Melaka. Villa Design ketengahkan konsep rumah desa, atau lebih dikenali sebagai farmhouse style. Kalau korang suka gaya modern farmhouse, ini memang pilihan tepat. Gabungan warna putih, hitam dan kayu natural buat rumah nampak clean, luas tapi tetap style. Modern touch dia tu pula buat ruang tamu nampak lebih elegan tanpa rasa hilang kampung tu. Ada juga klasik cottage farmhouse style, sesuai untuk korang yang sukakan suasana tenang, romantik dan nostalgia. Bayangkan ruang dipenuhi warna pastel, lembut, cushion empuk dan detail yang klasik buat rumah rasa macam cottage Eropah. Dia macam kat kampung-kampung lama. Dan paling favourite, ini ramai punya favourite, aku pun suka, rustic farmhouse style. Lengkap kat sini adalah elemen kayu asli, besi hitam dengan juga tekstur kasar. Suasana dia akan bagi kita rasa cozy, maskulin dan juga penuh karakter. Macam ni baru betul. Lebih rustic. Betul-betul macam kat rumah desa macam kat rumah desa. Untuk tingkat paling atas ada produk daripada Ashley. Dibawakan terus perabot-perabot import daripada overseas. Kalau dekat Villa Design, jangan tanya pasal kualiti. Dari rumah biasa-biasa boleh buat kita jatuh hati. Lepas ni boleh fikir nak cari barang semua kat mana? Dekat Villa Design Jalan Hang Tuah Melaka.